Hei monyet, pernah dengar tentang kaum yang populasinya kurang dari 400 orang je? Inilah kaum Bukit alias Yukit, salah satu kaum minoriti dalam kelompok orang Ulu yang tinggal di Belaga, Sarawak. Kaum Bukit alias Yukit ni sebenarnya berasal dari Sungai Balui, Bakun, dan mereka berpindah beramai-ramai ke Sungai Asap Koyan pada tahun 1998. Walaupun jumlah mereka kecil, sekitar 376 orang pada tahun 2020, budaya mereka tak kecil langsung. Kecil jumlah aja, budaya tetap padu. Mereka dianggap sebagai subkumpulan Kelantan atau Dayak Darat dengan akar budaya yang tersebar sampai ke Kalimantan Barat, Indonesia. Yang menariknya, mereka masih mengekalkan bahasa, adat dan tradisi sendiri walaupun berdepan risiko asimilasi sebab bilangan yang semakin sedikit. Keunikan kaum Bukit alias Yukit terletak pada warisan lisan, identiti budaya dan cara hidup tradisional yang berbeza daripada etnik lain di Sarawak. Dan generasi mudanya pun semakin digalakkan untuk menjaga identiti mereka supaya kaum ini tak pupus. Sebab kalau pupus, nak cari pengganti pun tak ada. Jadi kalau anda belum kenal kaum Bukit alias Yukit, inilah masa untuk tahu dan bantu sebarkan kesedaran tentang salah satu etnik paling unik di Sarawak.